Dari tingkap rumah ini, aku memandang keluar. Di bawah kolong rumah Parlimen, sekumpulan budak kecil sedang bermain. Riang, ketawa, menjerit sesama sendiri. Mereka bermain cikak-cikak. Melihat mereka, hatiku seperti ditarik kembali ke masa lampau. Aku juga pernah begitu. Aku, Tola, Kalsom dan Zaria. Kami pernah membina dunia kami sendiri di bawah kolong rumah itu. Dunia kecil yang penuh impian dan kadang-kadang penuh pergaduhan. Woi korang, cepatlah jom. Hari ni kita nak main masak-masak. Kali ni biar aku jadi tuan rumah. Korang relax je. Korang tahu tak kenapa aku ajak korang hari ni nak main masak-masak? Cuba bagi tahu. Aku tak tahu lah kenapa kau ajak kita main masak-masak hari ni. Aku ajak korang main masak-masak hari ni sebab kita dah lama tak main pengantin-pengantin. Aku dah siapkan dah sekali baju pengantin kita untuk hari ni. Jadi korang relax je. Dah cepat duduk. Majlis dah nak mula ni. Ni makanan kita pada hari ni untuk tetamu. Oh, macam tu. Jadi jomlah kita main pengantin-pengantin. Wei Zaria, hari ni kau jadi pengantin perempuan tau. Kenapa aku? Kenapa tak Kalsom je jadi pengantin perempuan hari ni? Yalah kau, siapa lagi? Kalsom dah jadi pengantin perempuan dah sebelum ni. Jadi hari ni kau dah pula jadi pengantin perempuan. Betul tu, aku setuju dengan Dola. Oh, yelah. Boleh je. Tapi Dola, siapa yang jadi pengantin lelaki? Kau tanya lagi siapa pengantin lelaki. Mestilah aku. Dah aku yang cadangkan kau menjadi pengantin perempuan. Jadi aku akan kahwin dengan kau. Apa? Kenapa pula kau yang jadi pengantin lelaki Dola? Tak ada. Aku nak jadi pengantin lelaki hari ni. Aku nak kahwin dengan Zaria. Mana boleh kau kahwin dengan dia? Sebab aku yang pilih dulu. Kalau kau tak puas hati dengan aku, buatlah sendiri. Kemana kau? Tak ada. Aku tak suka. Zaria patut kahwin dengan aku, bukan dengan kau. Sudahlah tu. Jangan bergaduh. Ni kan cuma permainan. Kan kita main-main je. Janganlah rosakkan persahabatan kita. Tak, aku tak peduli. Kenapa? Kau tak puas hati? Kalau kau tak puas hati dengan aku, marilah kita bergaduh. Jangan kisah dengan permukaan kau. Ya, memang aku tak puas hati dengan kau. Apa? Kau ingat aku takut nak gaduh dengan kau? Kau yang macam aku tu lah. Ni, lama yang kau buat makanan untuk tetamu kita hari ni. Kau akan rosak kan? Kau rosakkan pelamin yang kami buat. Ya, memang aku yang rosakkan. Apa kau nak buat sekarang? Takkan kau masih nak kahwin Zaria dengan pelamin yang buruk ni? Mari sini kau. Marilah. Kau ingat aku takut dengan kau dah lah. Ambil ni. Aduh. Berani kau tunggu aku dulu lah. Kau ambil ni pula. Sudah. Tolonglah berhenti. Aku takut. Korang, aku dah minta maaf. Sepatutnya aku tak perlu pun buat macam tu. Aku tak perlu pun ajak bergaduh.
sebenarnya aku seorang yang panas baran, cepat marah dan cepat bergaduh, cepat ajak orang bergaduh. Jadi aku minta maaf dengan korang, aku tak main kau sebab aku lupa tadi. Tak mengapa dulu lah. Aku pun nak minta maaf dengan kau. Sebenarnya aku hanya cemburu bila mendengar kau dengan Zaria nak kahwin. Itu semua adalah kesilapan aku. Jadi aku pun minta maaf dengan kau dulu lah, dan dengan korang semua. Aku minta maaf je dulu lah. Persahabatan kami sejernih air hujan. Tiada dendam, tiada kepura-puraan. Sekarang aku hanya mampu melihat mereka masih bermain, masih ketawa, masih hidup dalam dunia yang belum mengenal beban. Aku pula tidak lama lagi akan berkahwin. Bukan lagi permainan seperti dahulu, tetapi perkahwinan yang sebenar. Dengan siapa, biarlah rahsia. Kenangan itu tetap jernih. Walaupun masa terus mengalir, kenangan itu tidak akan pernah terlupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera yang dihormati pensyarah yang saya muliakan dan rakan-rakan sastra dan rakan-rakan pencinta sastra sekalian. Baik, kritikan sanjungan yang saya bawakan pada hari ini bukanlah satu pujian yang kosong. Sebaliknya, ia merupakan satu penghargaan terhadap keupayaan pengarang merakam jiwa masyarakat melalui peristiwa yang tampak sederhana. Beliau tidak sekadar bercerita tentang kanak-kanak yang bermain di bawah kolong rumah, tetapi sebenarnya sedang merakam kejernihan hati manusia yang semakin terhakis oleh arus kemodenan. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada kritikan sanjungan terhadap cerpen ini. Kritikan sanjungan yang pertama ialah terhadap estetika budaya material. Baiklah, pengarang wajar disanjung kerana berjaya menampilkan keindahan melalui unsur-unsur yang kelihatan biasa dan tidak bernilai. Dalam cerpen ini, peralatan permainan kanak-kanak hanyalah terdiri daripada bahan semula jadi, seperti ranting kayu, padi, kulit pisang, tunggul dan tempurung. Baik, pada pandangan masyarakat moden, bahan-bahan ini mungkin dianggap sebagai sampah alam ataupun benda terbuang. Namun melalui imajinasi kanak-kanak, unsur tersebut berubah menjadi sesuatu yang bermakna seperti pelamin, hidangan ataupun peralatan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahawa keindahan tidak semestinya bergantung pada kemewahan material. Sebaliknya, terletak pada kreativiti dan cara manusia mentafsir alam sekelilingnya. Pengarang secara halus menyanjung masyarakat tradisional yang hidup dekat dengan alam dan mampu memanfaatkan sumber semula jadi secara kreatif. Selain itu, gambaran ini turut menonjolkan nilai kesederhanaan dan kebergantungan kepada alam sebagai asas pembentukan jati diri. Kanak-kanak yang membesar dalam suasana sebegini belajar untuk menghargai apa yang ada, bersikap imaginatif serta tidak terlalu bergantung kepada kemewahan. Secara tidak langsung, pengarang mengkritik gaya hidup moden yang terlalu materialistik. Beliau mengingatkan pembaca bahawa kekuatan peribadi
dan identiti budaya sebenarnya boleh dibentuk melalui pengalaman sederhana yang dekat dengan alam. Oleh itu, estetika budaya material dalam cerpen ini bukan sahaja memperlihatkan keindahan visual permainan kanak-kanak, tetapi juga melambangkan nilai budaya, kreativiti dan pembinaan jati diri masyarakat Melayu. Baik, seterusnya kita akan teruskan kritikan sanjungan terhadap cerpen ini, iaitu sanjungan terhadap kehalusan budi. Baik, hadirin yang dihormati sekalian, walaupun cerpen ini memaparkan adegan pergaduhan antara kanak-kanak, namun keseluruhan suasana cerita ini tetap terasa jernih kerana pengarang menonjolkan nilai kehalusan budi melalui watak Dola. Selepas berlaku pertelingkahan dan pergelutan fizikal, Dola tidak memilih untuk membalas dendam atau memanjangkan pemusuhan. Sebaliknya, dia kembali dengan wajah yang manis dan kesediaan untuk berdamai antara satu sama lain. Tindakan ini melambangkan sifat pemaaf dan jiwa yang besar, iaitu nilai yang sangat dihargai dalam masyarakat Melayu tradisional. Pengarang secara halus menyanjung sikap berlapang dada dan mengutamakan keharmonian dalam hubungan sosial. Hal ini menunjukkan bahawa walaupun konflik merupakan sesuatu yang lumrah dalam kehidupan manusia, namun matlamat sebenar ialah mencapai perdamaian dan mengekalkan hubungan yang baik antara satu sama lain. Selain itu, gambaran ini turut menekankan bahawa kehalusan budi bukan diukur melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan. Dola membuktikan kematangan emosinya walaupun masih kanak-kanak, sekaligus mencerminkan pembentukan nilai murni sejak usia yang muda. Sikap ini juga memberi kesan kepada watak saya yang akhirnya menyedari kesilapannya dan belajar tentang pentingnya mengawal emosi. Apa yang dapat simpulkan ialah hati yang jernih merupakan hati yang tidak menyimpan kebencian berpanjangan. Individu yang memiliki kehalusan budi mampu memaafkan, bertolak ansur dan mengutamakan kesejahteraan bersama. Oleh itu, melalui watak Dola, pengarang berjaya mengangkat nilai kemanusiaan yang universal serta memperlihatkan bahawa keharmonian sosial bermula daripada kesucian hati setiap individu. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada kritikan sanjungan yang ketiga, iaitu sanjungan terhadap peralihan zaman dan adab. Pengarang juga wajar disanjung kerana berjaya menghubungkan dunia kanak-kanak dengan realiti kehidupan dewasa melalui simbol permainan pengantin-pengantin. Permainan tersebut sebenarnya bukan sekadar aktiviti yang untuk berhibur, tetapi merupakan satu bentuk simulasi kehidupan yang memperkenalkan kanak-kanak kepada peranan sosial, tanggungjawab dan adab dalam institusi kekeluargaan. Melalui permainan ini, kanak-kanak secara tidak langsung belajar tentang konsep hubungan, kerjasama serta pembahagian peranan dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini menunjukkan bahawa proses pembelajaran nilai budaya dan sosial bermula sejak usia yang muda, walaupun dalam bentuk yang sederhana dan tidak formal. Bahagian yang paling menyentuh dalam cerpen ini ialah apabila watak saya menyatakan bahawa dia akan bermain-main secara benar tidak lama lagi, iaitu bakal melangkah ke alam perkahwinan yang sebenar. Peralihan daripada dunia imajinasi kepada dunia realiti ini digambarkan dengan penuh kehalusan dan kesantunan. Pengarang seolah-olah ingin menegaskan bahawa pengalaman masa kecil memainkan peranan penting dalam membentuk kematangan seseorang apabila dewasa nanti.
Selain itu, pengarang turut menonjolkan budaya malu sebagai satu nilai bukan material, bukan material yang tinggi dalam masyarakat Melayu. Watak saya tidak secara terbuka mendedahkan tentang pasangannya, sekaligus memperlihatkan sifat sopan, tertib dan menjaga maruah diri. Nilai ini menggambarkan bahawa perkahwinan bukan sekadar penyatuan dua individu, tetapi merupakan satu peralihan tanggungjawab yang suci dan bermakna. Oleh itu, melalui gambaran peralihan zaman ini, pengarang berjaya menyanjung kepentingan adab, kesantunan dan kematangan emosi sebagai asas pembentukan peribadi dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian, saya akhiri dengan kalam yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.